بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه توفيقي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghaffar, As-Sattar, kita dapat menyambung ke udara pertemuan kita melalui channel kita Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Kita menyambung bacaan kita, buku kita, Dunia Lebih Jelek Dari Bangkai Kambing, daripada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaghfirallahu lahu. Kita sampai pada muka surat 107. Kita sampai bab yang ke-10. Ustaz Yazid menyatakan pada bab yang ke-10, perintah untuk zuhud di dunia. Kata Ustaz Yazid, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, perintah untuk zuhud di dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan manusia. Nabi SAW telah bersabda, An Abil Abbasi Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah Dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbaka Allahu wazhad fima fi aidin nasi yuhibbaka an-nasu. Terjemahan dia dari Abu Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia menyatakan seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atas suatu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Baginda bersabda, berlaku zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hadisnya hasan, riwayat daripada Ibnu Majah dan selain daripada Ibnu Majah. Ini berkenaan dengan pertanyaan seorang sahabat pada Nabi. Dia menggunakan perkataan dullani. Dullani bermakna tunjuk pun boleh, bimbing pun boleh. Bawalah saya, ajaklah kepada saya ya Rasulullah satu amalan. Kalau saya buat amalan tu, saya mendapat cinta daripada Allah dan manusia serentak. Nabi kata pada dia, ada satu amalan Allah pun suka, manusia pun suka, iaitu amalan itu nama dia zuhud. Izhad bermakna kau zuhudlah. Bila kau zuhud dengan dunia, Allah Ta'ala suka dengan kau. Dan bila kau zuhud dengan manusia, maka Nabi menyebut apa makna zuhud dengan manusia, iaitu Nabi kata
wazhad fima fi aidin nasi. Kalau begini cara kau hidup, orang pun suka pada engkau, iaitu engkau zuhud. Pada peringkat awal ini kita kekalkan panggil nama zuhud. Sekali lagi kita akan cuba hurai apa makna zuhud. Zuhudlah kita dengan apa yang ada di tangan manusia. Zuhud. Apa yang ada di tangan orang, kita tengok kekayaan orang, kesenangan orang, kemakmuran orang, kita tengok, kita zuhud. Maka orang yang kaya tadi ni, ataupun orang yang ada sesuatu yang kita tak ada, dia akan suka dengan kita, dengan sifat zuhud yang kita tunjuk kepada dia. Dan Allah Ta'ala suka dengan sifat zuhud yang kita tunjuk terhadap dunia. Lepas tu penulis kata, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini makna zuhud yang disebut oleh Syekhul Islam. Jadi, zuhud ditafsirkan dengan 3 hal yang semuanya merupakan perbuatan hati dan bukan perbuatan organ badan. Karena itu, Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala berkata, engkau jangan bersaksi untuk seseorang bahawa ia zuhud, kerana zuhud itu ada di hati. Abu Sulaiman kata, kalau kamu tengok satu orang, dia menunjukkan penampilan zuhud dia dengan pakaian dia, dengan tingkah laku dia, jangan hang percaya lagi. Kerana sebenarnya zuhud itu dia berkaitan dengan hati. Dia berkaitan dengan hati. Sehingga kan dikatakan kepada kita bahawa janganlah kita terpedaya dengan orang yang meninggalkan harta dunia semata-mata kerana zuhud. Jangan percaya itu zuhud. Kerana ramai orang yang meninggalkan habuan-habuan dunia kerana nak menunjukkan dia zuhud pada Allah. Sebenarnya dia menyimpan riak yang sangat tersembunyi di dalam hati dia. Jadi kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah memberi ta'rif zuhud itu sangat jelas. Iaitu zuhud, dia kata zuhud yang bersesuaian dengan kehendak syarak ialah meninggalkan sesuatu. Kita di dunia ni kita tinggal satu benda, yang benda tu tak ada manfaat di akhirat. Dan masa kita tinggal benda tu, dia berkaitan dengan keyakinan hati kita. Iaitu kita yakin sungguh berdasarkan panduan daripada Quran, daripada As-Sunnah, sememangnya benda ini tidak ada manfaat di akhirat, maka di dunia lagi kita tinggal. Itu makna zuhud. Kalau kita ambil makna ni, kita padu dengan hadis awal kita baca tadi, bila rajul ini, sahabat ini datang jumpa Nabi, dia minta Nabi tunjuk pada dia satu amalan yang menyebabkan Allah suka dan orang pun suka. Maka apakah amalan itu? Nabi kata zuhud. Yakni dalam dunia ni hang tinggallah semua benda-benda yang tidak membantu hang di hari akhirat. Hang jaga sungguh-sungguh tingkah laku hang dalam dunia dengan hang yakin hang akan dapat kebaikan di hari akhirat. Allah suka hang macam tu. Dan apa sahaja yang ada pada tangan manusia, hang jangan mau. Hang jangan jadi tamak, halobak nak ambil. Jangan minta apa yang ada pada diri orang. Kalau hang boleh buat lagu tu, orang pun sayang dekat hang. Maka Nabi kata inilah amalan yang menyebabkan Allah pun suka, manusia pun suka. Ikhwan, a'azakumullah. Dalam bab zuhud ini, sebenarnya kita dah baca bab ni dalam kitab kita, Zuhud dan Kelembutan Hati, dan kita dah jumpa dah bab zuhud. Cuma di sini,
ada satu perkara yang saya rasa penting untuk kita terangkan dahulu sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, iaitu kenapa kita perlukan zuhud. Dan ini pun kita telah bincangkan, tapi perlu dibincangkan sikit lagi, iaitu kenapa kita perlu zuhud. Kita perlu zuhud kerana sebelum kita belajar bab zuhud ni, kita kena belajar satu bab dahulu, iaitu bab kita kena kenal hawa nafsu. Kita kena kenal hawa nafsu. Kita kena kenal hawa nafsu. Kalau kita tak kenal hawa nafsu, kita tak boleh tahu peranan zuhud. Sebab kewujudan zuhud ini, ikhwan, dia datang, dia nak menjaga hawa nafsu. Dia nak jaga hawa nafsu. Baik, kerana itu saya katakan, bab ini adalah bab yang kita kena bincang sikit. Apa itu hawa nafsu? Iaitu mengenal hawa nafsu. Kita mengenal hawa nafsu. Hawa nafsu adalah dua kalimat. Pertama, al-hawa. Kedua, an-nafsu. Kerana dua ni lah kita kena kawal diri kita dengan zuhud. Baik, kita cuba tengok. Al-hawa, menurut bahasa, al-hawa, hawa, kita kata hawa. Baca dengan ha besar, hawa. Kalau kita baca dengan ha kecil, jadi nama orang, hawa. Ha kecil, waw, alif, hamzah, jadi hawa. Hawa itu bermakna mak kita yang pertama lah, isteri Nabi Adam. Itu hawa, ha kecil. Yang ni hawa, ha besar. Ha, waw, ya. Ya tak ada titik tu. Al-hawa. Al-hawa, dia merujuk kepada makna iradah, kemahuan. Iradah bermakna kemahuan. Sampai kalau kita buat bahasa, kita kata hawahu. Dalam bentuk bahasa, hawahu bermakna kemahuan dia. Hawahu bermakna kemahuan dia. Hu tu dia. Hawahu bermakna kemahuan dia. Bila kata kemahuan dia, dia merujuk kepada makna iza ahabbahu washtahahu. Bermakna iza apabila ahabbahu, dia mencintai sesuatu. Apabila ia mencintai sesuatu, washtahahu, dan dia sangat menginginkan yang dia cintai itu. Itu makna hawahu. Iza apabila ahabbahu, ia mencintainya, mencintai sesuatu itu, washtahahu, maka dia sangat menginginkan benda yang dia cintai. Itu makna al-hawa. Jadi al-hawa ni dia boleh jadi kita kata mushtahi mahmudan atau kana madhmuman. Dia boleh jadi sesuatu yang kita mushtahi, kita inginkan. Al-mushtahi, benda yang kita inginkan. Mahmudan, sama ada benda tu terpuji, atau kana madhmuman, ataupun dia sesuatu yang dicela, maka dia masuk. Jadi keinginan kita kepada sesuatu yang mahmud, ataupun keinginan kita kepada sesuatu yang madhmum, keinginan kita, kemahuan kita, kecintaan kita kepada sesuatu yang sifat dia mahmud, benda tu terpuji, bagus,
Ataupun benda yang kita suka itu mazmum, benda tak elok, yarhamkallah. Benda yang kita suka tu benda yang dicela, tak kisah. Janji kita suka aja, benda tu baik ke benda tu buruk, yang tu dipanggil hawa. Dan kecintaan dia ni, dia bukan sebarang kecintaan. Dia ahabba, sangat cinta. Ishtahahu, sangat menginginkan, sampai dia tak boleh kontrol. Maka dipakai dengan makna milu ila syai'i. Milu ila syai' merujuk pada makna kecenderungan dia pada sesuatu. Bila dia suka pada sesuatu, dia mil, dia condong yang sangat condong. Dia pergi pada benda tu, sama ada dia baik ataupun dia jahat. Itu tidak menjadi hal. Maka itulah maksud al-hawa yang kita duk kata selalu dalam diri kita, hawa nafsu. Satu perkataan hawa, satu perkataan nafsu. Baik, sekarang kita tahu makna hawa yang dipakai. Dan hawa ini pula, ikhwan, kalau dia mencintai sesuatu, hawa dia kecintaan pada sesuatu, sama ada dia baik ataupun dia buruk, tak kisah. Keinginan yang keras, kemahuan yang kencang, ingin memiliki sesuatu. Kenapa dia ingin memiliki sesuatu? Kerana dia dah jatuh hati, dia sangat cinta dengan sesuatu. Tentulah sesuatu di sini maksud dia urusan dunia. Sebab kita hidup di dunia. Itu nama dia hawa. Hawa. Milu nafsi ila syai' bermakna kecenderungan diri dia. Al-mil bermakna kecenderungan, ila syai'in, ila syai'i, ila itu kepada al-syai' sesuatu. Mil, kecenderungan, condong dia. Dia punya condong dia ila syai' kepada sesuatu itu begitu kencang sekali, begitu kuat sekali. Dan ketika dia suka pada sesuatu itu, disebut dengan perkataan ma tastazillatu min asyahawati min ghairi da'iyati syar'i. Masa dia suka benda sesuatu tu, dia rasa kelazatan, dia rasa nikmat dengan benda tu. Nikmat itu timbul daripada syahwat dia, kemahuan dia, yang ketika itu dia tidak melihat kepada da'iyah syar'i, kepada apakah perkataan syarak, syarak kata ya ke, syarak kata tak ke, dia dah tak boleh tengok dah, mata dia dah tertutup dah. Maka itu diterjemahkan dengan makna al-hawa. Al-hawa. Yang kedua, perkataan an-nafsu. An-nafsu diterjemah dengan beberapa makna. Pertama, ar-ruh. Nafsu itu bermakna ruh, dalaman. Ruh bermakna dalaman. Nafsu juga diterjemahkan dengan makna al-ainu, al-ain. Ain bermakna mata. Tapi maksud ain di sini adalah diri. Diri kita. Makna literal dia mata. An-nafsu juga diterjemah dengan makna adam, darah. Kerana diri kita seluruhnya penuh dengan darah. Dan an-nafsu juga diterjemah dengan makna al-jasadu, jasad. Jadi an-nafsu kita terjemah dengan makna kata diri kita. Diri kita. Diri kita yang ada ruh ni, yang terbentuk dengan jasad ni, yang ada pandangan, yang ada darah berhimpun di dalam dia, yang tu dipanggil an-nafsu. Diri kita. Baik, sekarang ni kita cuba centum dua makna tu. Kita nak kenal diri kita, kita centum dua makna tu. Hawa, nafsu.
Hawa adalah keinginan-keinginan yang kencang, yang kuat terhadap dunia, kecintaan yang begitu dahsyat terhadap dunia, kemahuan yang begitu tak dapat disekat terhadap dunia, kerana keinginan itu telah pun rasa suatu kelazatan ketika dia ingin memiliki sesuatu. Yang keinginan itu datangnya daripada nafsi, daripada diri dalaman manusia. Artinya hawa itu, dia adalah satu perasaan yang dia duduk di dalam ruh manusia. Dan daripada ruh itulah dia mengeluarkan keinginan dia. Yang keinginan dia itu melekat di jantung, yang kemudiannya jantung itu membawa keinginan itu kepada akal, perasaan, mata, penglihatan, emosi, gerak-geri dia, tangan dia. Maka itulah dikatakan hawa nafsu. Dia bukan keinginan biasa, dia keinginan daripada dalam diri manusia. Yang dalam diri manusia, an-nafsi ini ruh, al-ain, ad-dam, al-jasad. Last sekali jasad. Jasad. Dalam jasad itu ada dam, ada darah. Kalau kita ambil daripada belakang, jasad duduk di belakang. Dalam jasad itu ada dam, darah. Di jasad itu ada ain, penglihatan. Dan dalam jasad itu ada benda yang paling tunjang, iaitu ruh. Maka gabungan semua itulah dipanggil an-nafsu. Maka bila sebut an-nafsu, terbentuklah kita yang ada ruh, ada pandangan, ada darah, ada jasad, yang di dalam itu, dalam darah itu, dalam jasad itu, yang dalam jasad itu, yang paling dalam itu ada ruh. Yang dalam ruh itulah ada benda yang dipanggil al-hawa, keinginan yang kencang itu. Kalau kita ikuti secara bahasa ini, ikhwan, ini kita mengikuti secara bahasa. Artinya hawa nafsu. Hawa bermakna keinginan itu yang lahir daripada nafsu. Nafsu adalah diri kita yang dalam tu. Sebab tu bila malaikat maut mai, dia cabut nyawa kita, hilang nafsu kita. Nafsu yang kencang tadi hilang. Sebab tempat dia nak tumpang dah tak ada. So nafsu itu satu benda yang sangat dalam. Dia duduk di satu tempat yang dalam. Mata tak boleh nampak. Nak selup tangan, nak angkat dia buang pun tak boleh. Tak boleh buat. Dia adalah satu benda yang sangat dahsyat duduk dalam diri manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi kita Muhammad didik manusia dengan zuhud. Apa tujuan dia? Tujuan dia bukan nak buang hawa tu. Hawa tu tak boleh buang sebab dia duduk dalam sangat. Sebab Allah kata wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kata demi nafs, demi diri manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kami dah sempurnakan kejadian dia. Elok dah. Dia ada kemahuan-kemahuan dia. Nak angkat buang tak boleh. Nak halang dia daripada cinta dunia, tengok dunia, tak mau dunia, tak boleh. Sebab dia memandang dunia. Maka tinggal lagi apa dia? Satu tarbiyah yang dahsyat, yang kita panggil tazkiyah, ialah mendidik hawa itu. Supaya jangan jadi buah dan ganah. Itu sahaja. Itulah datangnya zuhud. Datangnya zuhud sebagai satu benteng. Nak didik dia. Berkenaan dengan perkara ini, apabila Allah Ta'ala menjadikan kepada kita hawa nafsu ni, cuba kita lihat beberapa ayat Quran, Allah bagi statement tentang hawa nafsu. Pertama, kita tengok dalam surah An-Nazi'at, ayat 30-31. Dalam surah An-Nazi'at, ayat 30-31. Apabila sebut saja hawa, yang kita panggil dengan hawa nafsu, maka Allah terus menggunakan perkataan
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Terus Allah sebut lagu tu. Allah kata wa nahan nafsa. Ini bagi orang yang nak mendidik diri dia. Allah kata dia pun naha, dia pun mencegah nafsunya 'anil hawa. An-nafsu tadi bermakna diri dia. Dia mencegah diri dia daripada menurut hawa dia, menurut keinginan dalam dia. Siapa yang dapat buat demikian, Allah kata fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kesudahan balik dia adalah syurga yang bernama syurga ma'wa. Al-ma'wa bermakna tempat balik dia. Maka tempat balik dia adalah jannah, syurga. Tapi tengok, bila sebut sahaja hawa, apa perkataan yang Allah pakai? Allah kata naha. Jangan dengar cakap dia, lawan dia. Tahan diri kita, imsak. Dengan makna imsakun nafsi 'anil hawa, habas dia. Kita tahan diri kita daripada turut kemahuan-kemahuan itu, kemahuan yang begitu dahsyat sekali. Maka Allah kata tahan dia, jangan turut dia, habas. Habas dengan makna kata penjarakan dia, kepung dia. Jangan benak dia bermaharaja lela. Naha. Naha bermakna jangan ikut dia, cegah dia. Itu statement Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala sebut perkataan hawa nafsu. Kemudian pada surah An-Nisa, kalau kita boleh tengok ayat 135, Allah kata fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan sekali-kali kamu mengikut hawa nafsu kamu, hawa kamu. Bila sebut hawa, kita balik pada makna yang kita belajar tadi. Apa makna hawa? Jangan kamu ikut kemahuan-kemahuan kamu, kecintaan kamu, kecenderungan kamu kepada kemahuan-kemahuan duniawi ini yang melampau. Jangan kamu ikut sangat. Yang datang daripada diri kamu yang dalam tu. Jangan kamu ikut. Fala tattabi'ul hawa, jangan ikut hawa kamu. Kalau kamu ikut apa jadi? An ta'dilu. Kamu akan tergelincir daripada kebenaran. Dia tak akan bawa kamu kepada kebenaran. Dia akan bawa kamu jauh daripada petunjuk ilahi. Kemudian kalau kita tengok lagi pada ayat 26 surah Sad, Allah menggunakan perkataan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali kamu ikut hawa kamu. Kalau kamu ikut apa jadi? Fayudillaka, dia akan menyesatkan engkau an sabilillah, daripada jalan Allah. Tadi Allah kata dia bawa kita keluar daripada kebenaran. Sekarang Allah kata dia sesatkan kita. Daripada awal lagi Tuhan kata nahan nafsa 'anil hawa, tahan dia. Jangan dengar cakap dia, jangan turut kemahuan dia. Kalau kita tengok dalam Al-Qasas 50 pula. Al-Qasas 50 Allah katakan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallahi. Allah kata wa man adallu, dan siapakah adallu, paling sesat. Waman, dan siapakah adallu, yang paling sesat. Bukan kata sesat, adallu, paling sesat. Siapakah yang paling sesat? Mimman, daripada orang-orang, dari orang-orang yang ittaba'a hawahu, yang ittaba'a, yang turut, yang ikut hawahu, hawa dia. Siapakah orang yang lebih sesat? Ataupun soalan ni Tuhan kata, adakah orang lebih sesat? Adakah orang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsu dia? Yang bila dia ikut hawa nafsu dia, bighairi hudam minallah, dia tidak akan ikut petunjuk Allah. Ikhwan,
takat ayat yang dapat kita kumpul ni, inilah statement Allah Ta'ala berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita ni, paling dalam sekali dia duduk. Bila itu, Allah menyebut dengan kalimah yang macam ni. Dan lagi satu yang tak sempat saya bawa di sini, kalau kita tengok dalam surah Taha pada ayat 81. Dalam surah Taha pada ayat 81. Allah menyebut, Allah bagi satu contoh menarik. Allah kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Allah kata kulu, Allah kata makanlah. Ini satu contoh yang Allah Ta'ala bagi. Setempat tu kita boleh synchronise-kan dengan benda lain. Kita boleh kata, hiduplah dalam dunia ni. Makanlah min tayyibat, daripada benda baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Lepas tu Allah kata, wala tatghaw fihi, jangan kamu melampau padanya. Kamu makan, jangan melampau. Makan yang baik pun jangan melampau, apatah lagi yang haram. Jangan melampau, jangan melampaui batas. Kalau melampau apa jadi? Fayahilla alaikum ghadabi, halallah ke atas kamu murka Allah, marah Allah. Maka Allah kata, wa man yahlil alaihi ghadabi, sesiapa yang halal terkenalah kepada dia marah aku, faqad hawa, maka itu pertanda dia ikut hawa nafsu dia, dan itu pertanda hawa dia akan binasa. So daripada ayat 81 surah Taha ini, kita dapat lagi satu makna. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita ikut hawa nafsu? Kerana Allah kata faqad hawa, kerana hawa nafsu itu akan bagi kamu rosak. Maka hawa nafsu itu, ikhwan, adalah satu makhluk perosak yang ada dalam diri kita. Maka Allah tak bagi kita ikut. Tapi nak buang dia tak boleh. Dia ada dalam diri kita. Tadi dah habaq dah, iaitu setiap kemahuan kita, sama ada dia baik ataupun dia buruk, itu hawa nafsu. Tapi apa yang tinggal berdasarkan yang kita jumpa ni, maka Allah Ta'ala nak kita tarbiyah dia, nak kita asuh dia, supaya keinginan dia itu keinginan di dunia, keinginan yang baik, dan dia nampak akhirat. Allah nak kita asuh dia. Nak rebut dia keluar tak boleh. Kalau kita rebut dia keluar, jasad kita binasa. Tengok macam orang gila hak bodoh tu, duduk tak mau cakap, tak mau makan, tak mau minum, habis keinginan dah tak ada. Akan rosak jasad kita, akan rosak fikiran kita, kerana dia duduk pada perasaan yang paling dalam. Dia tengok aja dunia, dia akan tertarik dengan duit, dengan harta. Lepas itu Allah bagi beberapa contoh kan, hampir 7 contoh dalam satu ayat. Apa akan terjadi pada manusia? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirin muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Allah bagi contoh, wal an'ami wal hars. Allah bagi contoh manusia ni, kalau dia laki-laki, dia sangat terbuka hati pada perempuan. Kalau perempuan, dia terbuka hati kepada laki-laki. Dan dia suka kepada kerakusan dia, memperbanyakkan harta benda dalam bentuk emas dan perak. Dia suka kepada khailul musawwamah, kuda tunggangan yang begitu hebat, yang nampak mahal, yang nampak bagus. Dia suka kepada wal an'am, dia suka kepada binatang-binatang ternak. Dia suka kepada harth, ladang-ladang, sawah bendang.
Lepas tu Allah kata, zalika mata'ul hayatid dunya. Tapi yang dia suka-suka tu, kata Allah, semuanya takat dunia je. Dia mati, dia tak bawa. Maka Allah bagi satu tarbiyah. Allah kata, hal nunabbi'ukum bi khairin min zalikum. Mau tak aku nak tunjuk kepada nafsu kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia suka di dunia ni. Maka Allah mula bercakap bagi diri kita ini tertarik pula dengan akhirat. Hawa kita ini terberkenan pula kepada akhirat. Allah mula cerita syurga, di dalamnya ada apa, sungai dia macam mana, buah-buahan dia macam mana, supaya tarik naluri manusia daripada mencintai dunia kepada mencintai dan menginginkan akhirat, supaya ada mail, ada kecenderungan dia kepada akhirat yang menyebabkan dia boleh bertahan hidup di dunia tanpa merosakkan diri dia. Nah ikhwan, kalau kita dapat faham benda ni, kita juga dapat faham satu benda. Kalau hawa nafsu kita ini kita tak didik dan tak tarbiyah dia, kesan dia adalah binasa. Binasa. Saya katakan seolah-olahnya lah, saya hanya kata seolah-olahnya, diri kita ini menjadi rebutan antara iblis dengan malaikat. Iblis, dia nak masukkan ke dalam hawa nafsu kita ini keinginan yang dalam diri kita ini, supaya benih-benih cinta kepada dunia, tamak dunia, sampai melahirkan sifat rakus untuk dapat dunia, sehingga dia tidak mempedulikan aturan Tuhan untuk mendapat habuan dunia yang dia suka, dia cinta, dia mau dalam bentuk apa sekalipun, tanpa mempedulikan adanya akhirat, adanya syurga, adanya azab neraka. So kerja iblis, dia nak tiup keinginan manusia ini menjadi satu keinginan yang merosakkan jasad manusia di akhirat dan di dunia. Malaikat pula diutuskan oleh Allah untuk bertarung mendapatkan ini, meniupkan kepada kemahuan kita ini tentang syurga itu apa. Bawa kita kepada percayanya Allah, beriman dengan 6 rukun iman, melihat akhirat, zuhud dengan dunia. Malaikat membenihkan benda ini. Maka berlakulah pertarungan nak memiliki satu benda dalam diri manusia ni yang dikatakan hawa. Dalam hati paling dalam dia duduk, dalam roh paling dalam dia duduk. Maka Nabi pula sebut di dalam riwayat Muslim, apa Nabi kata? Nabi kata syaitan berlari dalam diri manusia, dalam darah dia. Dalam darah dia syaitan lari. So tak mana darah dalam diri kita, dia boleh masuk, dia boleh pergi, dia boleh kontrol kita, dia boleh tiup segala kemahuan-kemahuan yang jahat dalam diri kita. Kerana itu kita tengok ikhwan, di satu sudut kita semayang, di satu sudut orang boleh buat benda jahat. Satu sudut orang boleh kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di satu sudut bila dia susah dia cari bomoh. Bila dia rasa rezeki dia sempit, dia puja kubur, dia puja kepala tengkorak, dia baca mentera-mentera yang syirik. Kenapa ikhwan? Kerana keinginan dia itu telah dikuasai. Maka Allah Ta'ala memberitahu pada kita, satu daripada perjuangan kita adalah, Allah katakan, bagi orang yang mereka itu waliman khafa maqama rabbih, orang yang memikirkan dia nak berdiri apa depan Tuhan esok, maka satu benda dia kena buat, wa nahan nafsa 'anil hawa, jangan turut hawa nafsu. Semua keinginan dalam tu dia turut. Kalau nak marah dia turut sampai habis marah tu, sampai habis marah, maki orang, pukul orang, buat nanya ke orang. Kalau benci sampai tak ada kesian dah. Atau kalau meluat sampai tak mau tengok bayang sekalipun. Ini adalah hawa yang membara. Pasal itu Quran kata, ada dari hati kita ini dikacau oleh iblis sampai kepada peringkat dia jadi amarah bisu.
ammaratun bisu, dia jadi satu amarah, keinginan, kemahuan yang sangat jahat. Keinginan dia semuanya semuanya jahat, tak ada yang baik. Maka itulah dia ikhwan, kerja kita adalah mentarbiah dia balik, didik dia balik. Dan ini paling susah. Dan ini yang datangnya bulan puasa. Bulan puasa datang, Allah tak bagi kita makan, tak bagi kita minum, tak bagi kita jima. Itulah asas kehidupan pada hawa nafsu. Makan, minum, berseronok. Itu Allah imsak, Allah tahan. Dan lagi satu, Allah cerita dalam Quran, apakah kemahuan dia? Bercakap. Maka Allah kata, Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauman. Maryam kata, hari ini aku puasa. Puasa aku tak mau cakap dengan orang. Maka kerana itu, tak bercakap itu termasuk satu daripada ibadat puasa. Ya, Nabi kata, man lam yada' qawla zur wa amala bihi. Siapa yang puasa tapi dia bercakap benda-benda yang tak patut dia cakap, maka apa jadi? Falaisa lillahi hajah. Allah tak mau puasa dia, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum. Sebab puasa tu tak berjaya mendidik nafsu. Maka kemahuan yang ada dalam diri itu makan, minum, syahwat dan cakap. Yang ni bagi binasa dia, bagi rosak dia. Maka pasal tu penulis sebut tadi, zuhud itu semuanya berkaitan dengan hati. Bukan berkaitan dengan pakaian kita. Kerakusan kita kepada dunia. Macam mana nak kawal hati kita. Tapi kalau kita pakai baju, orang kata baju tak serika, baju koyak, nak tunjuk kita zuhud, tapi hati kita ni tamakkan dunia macam serigala lapak tengok kambing, maka kita tak sampai juga pada Tuhan. Maka zuhud itu bukanlah pada pakaian, tapi zuhud itu adalah pada pendidikan hati. Bagaimana nak bagi hati ini dapat melihat akhirat. Bagaimana bagi hati ini dia duduk dalam dunia, tapi tangan dia duduk gagau akhirat, mau akhirat. Macam pernah berlaku sekali dekat Nabi, masa itu Nabi semayang gerhana. Ingat saya, gerhana matahari di siang hari. Tengah Nabi duduk semayang, semua orang semayang belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi maju ke depan selangkah daripada tempat imam tu, tengah duduk semayang, dia maju ke depan. Tangan Nabi tu macam duk gagau sesuatu. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi semayang, tiba-tiba Nabi langkah, berunduk 2 langkah ke belakang, menyebabkan saf di belakang, saf pertama tu kena berunduk ke belakang, saf yang kedua kena berunduk. Tapi tangan Nabi buat macam tempih daripada sesuatu. Dah habis semayang semua, Nabi naik khutbah. Nabi kata, apa tadinya Allah Ta'ala janji pada aku, sehinggalah syurga dan neraka, semuanya telah Tuhan tayangkan pada aku. Tengah sembahyang tadi aku nampak syurga, Nabi kata, buah-buah dan nikmat dia. Maka aku nak ambil satu daripada buah syurga tu, nak tunjuk kepada kampung, inilah syurga, inilah benarnya syurga. Tapi tak terjangkau tangan aku. Di tengah aku sembahyang tadi, Nabi kata, aku lihat neraka Allah. Dan aku nampak ada orang kena azab. Sahibul Hirrah dan Sahibul Mihjan. 2 orang ni kena azab begitu dahsyat. Sahibul Hirrah ni siapa dia? Orang yang belah kucing, lepas tu dia buat naya, dia buat zalim, tak bagi makan, tak bagi minum. Dia ikat kucing tu sampai kucing tu meronta-ronta, terjerat tali mati. Dia dipanggil Sahibul Hirrah, tuan yang punya kucing, yang buat naya ke kucing. Nabi kata, aku nampak dia dalam neraka. Dan aku nampak lagi seorang Sahibul Mihjan. Sahibul Mihjan ni maksud dia orang yang curi duit jemaah haji. Dia pergi haji, dia curi duit orang. Kadang dia pakai pisau kecil tu, dia boleh koyak beg orang. Kita pakai beg haji tu kan, tali pinggang Mekah tu, boleh hilang duit orang. Menangis orang main daripada mana-mana dunia, duit tak ada, jadi susah. Sahibul Mihjan ni orang yang suka curi duit jemaah haji. Nabi kata, aku tengok dia kena bakang dengan Sahibul Hirrah, perempuan yang buat naya ke kucing ni. Api tu mercik ke arah aku. Aku takut, Nabi kata. Aku berunduk ke belakang. Artinya ikhwan, Nabi dapat melihat
apa yang Allah Ta'ala janji tu sampai peringkat nampak dengan mata dia. Mau sungguh Nabi pada akhirat. Mau sungguh Nabi pada syurga. Tak mau sungguh Nabi pada neraka. Ini datang daripada hati. Datang daripada pendidikan hati. Lepas itu, nama dia tazkiyah ini sangat mencabar, ikhwan. Nak didik hati kita sendiri dengan adab. Kalau kita duduk dalam dunia, apa adab kita? Kalau kita orang miskin, apa adab kita? Kalau kita orang kaya, apa adab kita? Yang semua itu diterangkan oleh Allah. Dan setiap kali Allah berbicara tentang perkara yang boleh merangsangkan hawa kita membara, Allah akan memberi penawar di apa dalam Quran. Bagaimana Allah cerita, ini perkara ni kalau kamu tak jaga, membaralah, menyalalah kemahuan diri kamu tu. Kamu kena didik dengan apa? Ayat berikutnya Allah akan cerita, didikkan dia apa? Penawar dia apa? Asuhan dia apa? Maka itu saya katakan, ikhwan, sebelum kita mengambil tahu sedikit tentang bab yang dikatakan bab zuhud ini, yang penulis nak sampai pada kita ambil tahu kepentingan zuhud itu apa. Jadi zuhud ini, ikhwan, bukanlah bermakna daripada kita pakai kereta elok, kita jual pakai kereta second hand. Pasal apa nak zuhud dah, ikhwan? Zuhud ini perjuangan hati. Perjuangan hati, tarbiyah hati. Satu pendidikan yang kita panggil dengan tasfiyah, tazkiyah dan tarbiyah. Tasfiyah ni maksud dia apa? Kita nak tuang, nak keluarkan yang buruk tu, nak tuang bagi habis. Tazkiyah ni apa dia? Tazkiyah ni nak tumbuh balik, nak bagi tumbuh balik bendanya elok-elok. Tarbiyah. Tarbiyah ni apa dia? Nak bagi balik pendidikan luaran supaya hati itu boleh nampak cantik, elok, dia termakan semua yang ada itu, ikhwan. Jadi, ikhwan, setelah kita melihat makna hawa tadi, makna hawa nafsu, saya nak simpulkan satu. Bila kita sebut aja hawa nafsu, mesti terbayang pada fikiran kita. Iaitu apa dia? Hawa nafsu adalah satu lafaz dalam bahasa Arab. Hawa nafsu tadi, kita dah tengok makna dia. Dia adalah satu lafaz yang yajma'u jami'a, yang dia menghimpunkan, dia mengumpulkan makna apa? Makna kemahuan diri terhadap kesenangan dunia yang tidak mendapat bimbingan daripada Tuhan. Itu adalah hawa nafsu. Dan yang ni, ikhwan, ada pada semua makhluk manusia, terutamanya jin dan manusia. Ada. Maka kerja kita adalah mendidik diri kita balik. Di satu sudut kita boleh didik dia, tapi di satu sudut dia akan melawan. Kemahuan itu akan naik. Kita kena didik dia lagi. Kalau kita ikut dia, Quran dah kata faqad hawa, kau akan binasa. Makanlah benda baik-baik pada apa yang Allah rezeki, jangan melampau. Siapa yang melampau, halallah kepada dia murka Allah. Siapa yang terkena murka Allah, faqad hawa, dia binasa. Maka itulah kita kena tahu, ikhwan, apa makna hawa nafsu. Barulah kita boleh belajar bab zuhud. Barulah kita tahu peranan zuhud dalam hidup kita. Baik. Berapa sen? 1.29. Maknanya dia tangguh dekat ni dulu nah. Lepas ni kita akan tengok penulis akan bercerita pada kita tentang yang dia kata zuhud itu berkenaan dengan 3 perkara. Kesemuanya berkaitan dengan hati. Maka dia akan start yang pertama. Jadi pada pengenalan tajuk ke-10 ni, kita berkenalan dulu dengan apa itu hawa nafsu. Sebelum kita nak mengenal rawatan kepada hawa nafsu itu, iaitu zuhud. Kita berhenti muka surat 108. Jadi zuhud ditafsirkan dengan 3 hal. Kita ambil dari situ.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.